Daripada tingkatan 1. Anjing tu kau hajar siut. Tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Aku ni lebih pada backroom gitaris. Aku gila sangat main gitar. Tapi laki aku time tu aku jumpa satu community yang selalu pergi jamming. Tapi community tu tak besar lah. Satu band berapa orang? Jadi 5 orang, 4 orang. So macam tu lah. Still ada lah socialize. Tapi aku sama macam kau. Lebih banyak habiskan masa kat dalam bilik. Konon-kononnya nak jadi backroom shredder lah. Nak jadi Batman lah. Bukan nak tunjuk, nak rasa macam wah aku terpaling hebat main gitar. So aku kena practice. Tu je. Ada ayat ni tak balance lah. Bukan tak balance. Ada pepatah ni orang cakap, katak di bawah tempurung tu, kalau dia keluar baru dia tahu berapa luasnya dunia. Betul. Itu. Betul. So daripada situ betul lah. Bila dah keluar kita nampak ramai lagi power daripada aku siap. Yes. Sebenarnya aku cakap jangan belagak. Aku lagi power. Kau kona baring. Ni lagi blending kot. Okay. So apa yang kau target dalam masa ni next question lah. Apa yang kau akan target dalam hidup kau 10 tahun akan datang?